Yo, what's up guys? Assalamualaikum semua. So saya dah betulkan mic ni sikit lah. Sebab apa, saya mic tu dah terlampau rapat dengan saya. So bila saya cakap dengar macam suara tu sengau. Padahal saya nak tahan mic tu tapi rasa macam sengau pula. Okay, hari ni saya nak pergi Batu Kurau, nak ambil barang adik saya. Sebab dia duduk Ipoh. So dia nak jumpa, nak pergi sana jauh. Dia malas nak berjumpa, nak pergi sana lah, nak pergi rumah opah saya kan. So anda layan lah perjalanan saya ke Batu Kurau, Anak Kurau. Lambat lah kita ni, potong je. Boleh lah sambil jalan-jalan, sambil borak kan. Saya pun dah lama tak buat video, saya busy. Ni ada kesempatan nak buat video. Tapi view kampung je lah geng kan. Kiri kanan memang penuh dengan kehidupan hijau lah. Banyak kan channel-channel motovlog semua bangunan tinggi-tinggi melangit kan. Saya punya channel hijau je lah. Dia suasana kampung. Kalau orang bandar tengok suasana kampung, dia mesti macam seronok sikit. Macam orang kampung tengok suasana bandar, dia seronok. Betul tak? Geng puasa geng, saya pun malas nak cakap banyak-banyak. Kan nanti dah harga pula. Dah jadi geng plastik hitam bang. Saya tak tahu lah view kamera ni okey ke tak. Saya rasa okey kot. Tahanlah sikit. Macam mana benda dah beli kan, memang adalah sikit rasa kecewa dia tu. Saya beli kan nak pakai mic, nak buat macam gini kan. Saya ingat view dia sama macam yang SJ Cam saya beli tu. Rupanya dia kecil sikit, dia ke depan sikit, dia dekat sikit. Okay, orang kata macam apa sekarang 0.5. Itulah tu. Kamera selfie, kamera 0.5 kan. Yang lama tu macam 0.5, yang ni macam 1.0. Dia dekat, dia macam ke depan sikit lah. Ui, panas kan. Nampak tak jenis orang dia. Sebab tu saya pasang kamera ni. Saya nak buat dashcam sebenarnya tu. Yang alang-alang terjadi pula motovlog. Sebab apa, kalau bawa kat Chai, mungkin kalau berlanggar ke apa, saya boleh repair. Saya reti repair. Setakat single piston tu saya reti lah buat. Saya adalah ilmu kan. Ni memanglah orang cakap 2 piston tu sama je, tapi itulah saya takut nak buat sendiri. Ini kalau jadi apa-apa memang saya tu bankrupt. Aduh. So saya kena ada bukti yang mengatakan kalau terlanggar tu lah, untuk claim insurans lah. Kalau tak claim insurans, saya auto bankrupt lah. Sikit. Tak boleh fokus lah. Puasa kot. Slow-slow sudah lah.
minta-minta lah view kamera dia okey. Tadi saya dah setting lah, tapi helmet ni bergerak-gerak pula. So saya tak tahu okey ke tidak. Saya ingat nak bubuh kamera ni dekat sini. Kamera satu lagi dekat helmet lah kan. Kamera lama tu. Sekejap, redah traffic light dulu. Okey, sambung balik tadi. Saya ingat saya nak bubuh kamera tu kat sini. Kamera yang saya tengah pakai sekarang kan. Biar tala ke belakang. Kamera yang lama tu biar tala ke depan. Tapi masalahnya wire pula nanti nampak terjuntal ke situ. Saya nak pakai mic tu. Aduh, dah terpaksa lah juga kameranya, biarlah, pakai je lah. Ush, lawa Azia ni kalau merah. Salah, jalan ni banyak traffic light lah. For you. Dia kalau jalan banyak traffic light ni, minyak dia akan tak adalah parak, lebih kurang bawa RS macam tu je. Tapi kalau tak ada traffic light, lagi jimat pada bawa RS motor ni. Tahu? Tapi kalau banyak traffic light, memang minyak dia macam naik motor biasa lah. Parak jugalah. Kalau tak ada traffic light, dia jimat. Sangat-sangat jimat lah bagi saya. Lagi jimat pada RS lah. Tapi ikut kelajuan lah. Kelajuan yang sama lah. Macam RS, macam saya bawa RS dulu, dia mampu bawa 120 GPS kan. So saya cari 120 GPS dengan motor ni. So minyak dia terbukti lagi jimat daripada naik RS. Aduh, jalan teruk, jalan teruk. Memang dah terbukti lah jimat. Y16 lagi parak minyak Jomlah jalan, kita ambil suasana kampung sikit, kasih ketenangan, in peace. Bagi in peace, neutral punya alami. Kalau lah boleh mandi sungai tai-tai ni kan, syok. Aduh, saya kalau balik Batu Kurau tak ada tempat lain lah, Spenes lah. Tempat mandi Spenes tu, pot mandi tau.
Kalau terung dia ada pecah batu. Mana nak tahu, orang tak tahu kan. Kawasan accident lah sini, bahaya ni. Sebab dia daripada 2 lorong jadi ke 1 lorong. Nah, inilah projek-projeknya. Dah bau makanan pula kat sini guys. Aduh, orang dah lapar. Hai gelap janganlah hujan. Saya tak pakai baju hujan pun. Semua baru nak bangun. Semua dah nak maju lah kira. Lepas ni tak lama lagi lah kan, 2000 berapa, 2030 kan, 2050 tak lama lagi semua tempat jadi bandar kan. Tak ada dah pokok-pokok je gini. Semua dah hilang nanti. Bimpit kita ni. Tengok keliling hijau. Pelajar 13. Okey ke suara ni?
Saya rasa macam okey. Sebab itu 14 atau 5 pun okey kan. Mat dia macam okey jugalah kan. Ya, 14 dah, 137. Okey, hari pelajar 144. Banyak okey hari. Sebab saya rasa suara saya jelas juga kan. Saya takut lah laju-laju. Sebab saya macam merasa macam tak boleh fokus. Puasa kot. Hai, mendung je geng, gelap Baru pukul 4 takkan gelap macam gini dah. Ni nak bangun lagi. Semua nak bangun lagi. Terutama di sini akan power lah. Masa sekarang kalau nak baru mula hidup, janganlah datang sini. Memang takkan ada apa kat sini. Orang sini pun keluar. Orang sini pun keluar pergi Penang, kerja kat KL, kerja kat Penang. Mana dah potong ambulans. Apalah kita ni. Mungkin video ni akan ada sedikit panjang lah kan. Tapi tak mengapa. Layan lah geng. Inilah Tukuro. Kalau Tukurau, Tukuro, Tukuro. Sini pun bahaya juga. Tak boleh laju. Sebab apa, orang akan main keluar je simpang suka-suka. Bila dah berlanggar, diorang akan cakap apa, kau laju. Kita pula yang salah. Sebab apa, diorang banyak macam kurang lesen lah. Bukan diorang je, saya pun macam tu lah. Dari dulu lagi. Undang-undang sudah jadi terbalik. Reality terbalik. Susah lah nak jumpa macam gini. Tunggu simpang. Nanti mesti jumpa. Kita tengok. Kalau jumpa, ada rezeki, jumpa lah. Rezeki lain tu.
bulan puasa kan. So orang jual-jual macam ni lah. Tak boleh lambat sangat. Dinamik. Saya rindu lah nak bawa 2 stroke. Kalau siapa boleh pinjamkan saya 2 stroke lah. Dapat dinamik pun jadilah. Kan. Rindu lah nak bawa. Potong ni. Ni pun boleh lalu, tapi saya malas lah. Jalan sempit. Hayya. Dulu saya selalu ronda kampung ni, saya akan naik motor kat petak tau. Kat petak colour kuning. Masa tu memang saya tak pakai helmet. Sini jarang orang pakai helmet. Biasa lah kampung kan. Lagipun kat petak tu boleh running berapa laju sangat. Kan. Selalulah ronda-ronda. Habis dah tak kerja kan. Balik kampung kan, saya tak cari benda lain, saya cari motor dulu. Cari motor, saya ronda rasanya. Semua saya masuk. Oh, mengimbas kenangan. Saya jarang balik sini dah. Sini rumah upah saya lah. KL tu rumah arwah tok saya dulu. Belah bapak saya. Yang kat sini belah mak saya. Elok pun jumpa jodoh dekat sini. Saya punyalah pusing merata nak cari jodoh. Saya pergi sampai Langkawi tau. Sampai Kedah, macam-macam lah saya pergi. Saya duduk Penang, tak ada, balik. Lepas tu saya duduk sana, mana lagi? Saya duduk Sungai Petani, tak ada, balik. Saya duduk Johor, tak ada, balik. Sampailah saya pergi Langkawi. Langkawi tu masa sebelum ni saya belum fikir nak kahwin pun. Dah duduk Langkawi tu saya dah rasa macam saya dah tua tau. So saya wajib kena kahwin. So carilah, cari-cari lah jumpa orang Teping juga. Aduh, itulah ada orang semua cakap, family saya cakap, punyalah pusing jauh kan. Sampai ke Langkawi sana. Lah dapat orang Teping juga. Aduh. Jodoh. Orang cakap jodoh. So okay, kalau tak ada jodoh dekat kawasan yang anda duduk tu, anda keluar lah, berhijrah. Memanglah mati, jodoh tu semua ketentuan Allah kan. Kita kalau bukan jodoh kita cintalah sangat mati macam mana sekalipun. Kalau bukan jodoh takkan kahwin kan. Tapi kita kena keluar cari kan.
kita kena keluar cari. Sini memang orang tak pakai helmet rare. Aku fucking something. Macam ni lah geng suasananya. Kadang tenang, kadang boring Aduh, memboring macam kosong jalan dia kan. Lagi-lagi dalam ni jalan mati. So saya macam tak suka jalan mati tau. Saya rasa macam tak boleh duduk. Tak tahu kenapa. Dalam tu tak ada apa, ada kampung lah, anak-anak kurau. Lepas tu jalan mati. Dia tak boleh keluar kat mana-mana. Dia kena, ni satu jalan ni je keluar. Okey lah geng, saya nak ambil barang saya kejap. Okay.